adik-adik yang diraikan bakal-bakal calon-calon yang akan menjakkan kaki ke Menara Gading sebentar nanti. Mungkin ada sedikit silap sikit lah daripada maklumat tadi, tapi tak apa. Of course, first ni kita nak kenal-kenal dulu. Hari ni jangan rasa tension sangat, macam muka tu macam stres, no. Hari ni kita akan sembang-sembang berkenaan dengan apakah yang anda akan tempuhi dan juga persediaan yang harus dibuat sebelum dan ketika anda melangkah masuk nanti ke universiti. Dan apabila kita sebut universiti, it doesn't mean hanya universiti, maksudnya UKM. Tapi kita maksudkan bila kita sebut universiti itulah IPT lah, institusi pengajian tinggi. Mungkin politeknik, mungkin maktab dan sebagainya. College profesional dan sebagainya lah. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, hari ini selepas kita berkongsi berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi, persediaan dan sebagainya, di hujung nanti 30 minit terakhir kita akan buka untuk sesi soal jawab. Sebab saya yakin adik-adik generasi Y, apatah lagi urbanites macam you all ni, maksudnya orang-orang bandar lah kita panggil ni, kebanyakannya lebih suka two-way communication, dan saya juga suka two-way communication, feedback dan sebagainya. Baik, hujung nanti kita akan ada Q&A dan saya harapkan akan ada soalan-soalan yang untuk ditanyakan kepada saya dan juga Dena. Saya tahu mungkin ramai adik-adik hari ni lebih teruja kan tengok Kak Dena kita. Kita tahu dia adalah salah seorang, kalau di Indonesia disebut istilahnya sebagai selebgram. Tahu selebgram. Tapi kalau di Malaysia ni mungkin istilahnya lebih pada Insta famous. Maksudnya lebih kurang sama, maksudnya adalah orang yang famous di laman sosial lah. Kalau Kak Dena ni contoh, kalau kita tengok posting-posting dia di Instagram, niat je, niat nak posting dah ada like lah. Tak ada tipu lah. Tapi nak cakapnya banyak lah like dan sebagainya. Tapi itu adalah kelebihannya dia adalah. Okey, nama saya Muhammad Razin. Tadi adinda pengerusi disebut Rizan. Dia orang selalu silap Rizan, Razin kan. Macam selalu tersasul. Razin dan saya ahli kumpulan nasyid Mestika. Mungkin anda pernah dengar dan mungkin juga ada tak lama tak dengar, sebab Mestika ni dah last album kita lah 2007. Ketika itu masih lagi di Just Record. Dan 2007 ke sekarang tu lebih kurang dalam berapa tahun dah tu? Banyak tahun lah kan, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun dah kita tak keluar album. Dan sekarang ni kami banyak terlibat kerja-kerja belakang tabir lah. Abang sendiri pun sekarang ni tengah terlibat untuk menghasilkan album Heliza Helmi, Mestika sendiri, atau adalah Farah Hashikin, One in Million dan macam-macam lagi. Alright, kalau abang nak tanya, sebab tadi kan bila pengerusi jangan tanya, pernah dengar tak Mestika? Macam, ya ke benar? Kalau saya tanya ni, saya pergi, awak boleh nyanyi agak-agak lagu Mestika? Boleh? Siapa berani? Ada. Ada Mai, siapa yang berani ya? Abang yang pakai songkok tu. Memang boleh ganti saya lah kalau Mestika ni. Silakan. Okay, saya bawah sikit Right. Apa khabar? Siapa nama? Ahmad Syahril. Ahmad Syahril. Ahmad Syahril dari sebelum ni sekolah di mana? SMK Tinggi Kelang. SMK Tinggi Kelang. Betul ke awak rasa awak kenal Mestika ni? Awak pernah dengar ke lagu kita orang? Tadi datang sini pasang lagu Mestika. Tadi datang sini pasang lagu Mestika. Lagu. Ya. Kita test tak betul ke tidak lagu lain. Lagu apa? Destinasi Cinta. Destinasi Cinta Macam mana bunyi dia? Ke awak tertukar dengan Destinasi Cinta yang satu lagi? Siti Nurhaliza pun ada tau, tajuk Destinasi Cinta. Ada macam mana bunyi dia? Menyingkap tirai hati, mengintai keampunan di halaman subur rahmat-Mu Tuhan. Tengok. Itu belum masuk universiti lagi. Masuk universiti dia terus tinggi terus kan. Yang part tinggi sikit. Ya, ku
Ku gelintar segenap maya, dambarkan sebutir hakikat untukku semai menjadi sepon magrifat. Moga. Oh, hebat lah. Syahril Okey. Oh, minat Alhamdulillah. Okey, Syahril orang kata, itulah dia kata di universiti nanti. Nanti dulu. Nak turun. Okey. Di universiti nanti, kita bukan saja, memang betul kita punya aim adalah yang prioriti kita yang paling utama adalah akademik. Namun adik-adik jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang-bidang di luar bilik darjah ini. Sebab sebelum dalam jangka di dewasa ini, para majikan, abang salah seorang majikan, kita bukan hanya mencari seorang yang bagus, mempunyai sijil yang cantik, ya, result-nya semua A dan sebagainya. Tetapi juga kita inginkan calon-calon pekerja kita yang mempunyai soft skill. Mungkin soft skill itu adalah kemahiran berkomunikasi macam dia. Bukan senang untuk berada di pentas ini dan berhadapan dengan lebih 1,000 audiens. Tapi hari ini Syahril telah buktikan sebelum dia masuk universiti dia dah berjaya mempunyai skill ini. Tepukan untuk Syahril. Terima kasih Syahril. Okey. Ada satu lagi lagu Mestika yang apa ni? Yang mungkin anda pernah dengar tapi betul ke lagu Mestika kan? Lagu dia macam ni. Tu. Lagu dia. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak tinggi ke angkasa. Betul. Tipu kakak saya. Memang bukanlah, itu Faizal Tahir kan. Tapi saya memang minat lah dengan suara Faizal Tahir ni. Kami dulu sama-sama dengan sebelum masuk jadi artis, saya pernah tengok masa tu dia nyanyi lagu masa dengan Mirwana, sebelum Mirwana keluar album lagi. Hikmah Kembara kan, bagaimana dia tarik kan. Dan Alhamdulillah Faizal Tahir juga sekarang ni salah seorang selebriti yang cukup kata prihatin dengan isu-isu kemanusiaan. Dan saya esok bersama beliau akan berada dalam satu majlis yang mana beliau akan menjadi duta kemanusiaan bagi sebuah NGO di Malaysia ni lah. Alright, okay, kita tinggalkan pasal tu. Sebelum berserahkan kepada Kak Dina, sebab awak tahu dah abang penyanyi kan, kita nak buat sedikit exercise yang selalu penyanyi-penyanyi buat. Sebab ada dah macam, apa abang ni cakap ni. Saya dah nampak dia terus dah senyum. Okey, kita bangun sekejap, bangun sekejap. Alright, come. Okey. Oh, memang dekat itu, dekat Kuantan macam tu juga. Abang dah, bila bangun je. Oh, sorry, abang tak perasan adik-adik kita daripada sini ada belah di wing belah kanan. Ingat semua dekat ni. Alright, simple saja. Saya nak tanya, apakah cara yang terbaik bagi seorang penyanyi untuk memastikan beliau mempunyai nafas yang panjang yang boleh membantu beliau untuk menyanyi? Okey, kita tanyalah. Okey, kita tanya yang cakap saya tipu tadi dulu. Okey, tak ada. Okey, awak rasa macam mana cara yang terbaik untuk bagi nafas kita panjang? Macam mana kita kaedahnya? Kena selalu tarik nafas, lepas tu cakap do re mi. Oh, kita selalu tarik nafas dan cakap do re mi fa. Okey, lagi? Bubbling. Mumbling. Macam contoh dia macam mana? Tu juga tu. Mumbling ya. Tapi itu latihan lain tau. Kita nak cara secara ni adalah nafas. Saya bagi satu orang kata hint ya. Suara kita ni macam mana dia terhasil? Kita tanyalah. Macam mana suara kita terhasil? Melalui getaran. Melalui getaran. Macam mana? Getaran macam mana? Apa yang berlaku menyebabkan suara kita keluar ni? Siapa belajar biologi? Ada? Ataupun belajar sains tingkatan 3, dia ingat lagi?
Okey, Muhammad Azman. Macam mana suara kita terhasil? Tak tahu. Okey, siapa yang tahu? Okey, awak. Cik, pandai tunjuk kawan. Awak rasa macam mana suara tu terhasil sebab apa? Kun fayakun. Oh. Makrifat sungguh. Kun fayakun. Okey. Itu hakiki Hakiki memanglah Allah kata kun fayakun, jadi-jadilah. Tapi secara saintifiknya apa? Orang Santa. Saya tak tahu. Saya tak tahu jawapannya. Oh, baik. Siapa lagi? Fikri Adib. Tak tahu. Tak tahu. Bergerak. Lagu mana ni? Siapa boleh tahu? Senang. Soalan dia senang ni. Okey, kita tanya daripada Pra Universiti kita. Hafiq Harun. Tak tahu. Aduh, korang ni. Alah, cakap je lah. Alright, abang tak nak buang masa banyak. Alright. Suara kita ni terhasil daripada orang kata geseran kotak peti suara kita dengan angin. Yang mana angin dalam tubuh badan seorang manusia tu datang daripada paling banyak lah. Angin datang daripada mana? Kepala angin? Bukan. Perut. Yes, betul, perut. Jadi, tapi tidak bermakna orang yang perut besar tu banyak angin di dalamnya. Alright, okay, baik. Okay, kita nak buat latihan sedikit sambil-sambil kita hilangkan mengantuk. Simple je latihan dia. Macam ni Okay, adik-adik. Bagaimana cara untuk kita, bila kita tarik nafas, kita nak bagi nafas tu panjang? Siapa ada jawapan? Tak ada? Okey, saya bagilah. Cara dia mudah saja. Kita hembus sikit-sikit. Alright, kita try Kita tarik. Okey, saya akan tarik. Okey, tarik. Hembus. In, out. In, out. Okey, bila in sekali lepas ni, hembuskan dan sambil sebut Allah sepanjang yang bunting. Boleh? Boleh? Kita tengok perempuan kan lelaki yang panjang dia punya nafas dia. Alright? In, out. Ini dah macam alien ni panjang sangat. Jangan seduk balik. Jangan. Allah, tak boleh lah, tak ci. Dia satu nafas je. Okey, kita try sekali lagi sebelum abang serahkan pada Kak Dina dia. Alright. In, out. Orang ni. Ini saya rasa Siti Nurhaliza pun tak panjang macam korang ni. Macam tipu je. Okey, tak apalah. Tapi yang penting yang dapat the idea, that is the way kita practice untuk dapatkan nafas yang panjang. Sebenarnya bila kita tarik nafas, kita hembus sikit supaya kita tak, kalau kita nak tarik habis terus kan. So kita tarik panjang. Sambil menyanyi tu dia hembus sikit-sikit. Dan kita dapat nafas yang panjang. Baik, tepukan untuk diri sendiri. Silakan duduk. Wah, barulah macam segar sikit. Alright. Baik, abang akan serahkan untuk mic ni kepada Kak Dina. Sebab abang yakin ramai yang sedang menunggu kata-kata daripada Kak Dina kita ni. Yang mungkin sebelum ni hanya didengar ataupun tengok kat Instagram je dia, tapi hari ni kita dapat berjumpa. Jadi, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik,
Silakan Kak Dina Farin, silakan. Cakap. Okey, slide. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Korang dah tak ngantuk kan? Sebab tadi Abang Razin dah buat latihan pre menyanyi kan? Tak ngantuk kan? Tak. Tak ngantuk kan? Okey. So kat sini siapa yang dah apply untuk masuk U? Angkat tangan. Yang dah apply. Yang laki langsung tak apply ke? Apa? STPM. Bagus. Okey. Tenang tenang. Okey. Siapa yang dah dapat jawapan, maksudnya dapat masuk U mana? Maksudnya kok lah ada special U ke diorang? Tak ada lagi. Siapa yang dah cuba angkat tangan? Okey, tak ada, semua tak ada. Okey. Tapi korang dah start ada expectation tak untuk masuk U? Maksudnya apa yang korang expect untuk masuk U nanti? Dah listkan preparation tak? Dari segi fizikal, mental, emosi semua dah tak? Korang dah start untuk get ready tak? Dah? Belum? Dah? Belum? Alah seorang je, ramai-ramai. Dah ke belum? Dah. Ya ke? Okeylah, sekarang ni kita tengok, kira akan nak share sikit preparation before kita masuk U, sebab mungkin sekarang korang ada expectation, tapi akak nak cakap dari segi apa akak punya expectation, dan juga macam semalam akak ada tweet, akak tanya budak-budak universiti apa diorang punya expectation, and rata-rata memang lebih kurang, and one of it memang pasal kahwin. Diorang expect jodoh dekat masuk U. Siapa yang, ada tak orang yang expect jodoh bila masuk U? Ya ke ni? Jangan tipu. Ya je. Okey, sekarang kita tengok preparation. Okey, preparation kita ni dari segi fizikal, mental dan emosi tau. Yang fizikal biasanya more tu macam kita punya preparation, barang-barang apa semua. So yang pertama kita tengok kesihatan. Siapa yang rasa macam nak demam bila dah BSPM? Bila fikir nak masuk U rasa macam nak demam? Rasa macam tak sihat, rasa tak ready? Korang semua ready Cuba bagi respon. Malu tau cakap kat sini macam tak ada respon. Okey. Nak cakap pasal kesihatan ni, maksudnya nak cakap korang kena get ready lah, korang kena jaga kesihatan. Sebab ada orang macam bila dah masuk U lah, korang pergi hiking lah, korang pergi dah main layar ke apa benda sampai accident ke apa. So kat sini nak cakap bila korang tahu korang dah nak masuk U tu, make sure korang jaga kesihatan, korang jaga keselamatan korang, korang jangan accident ke luka-luka. Maksudnya accident happens, tapi maksudnya kalau boleh jaga, korang jaga. Faham tak? Faham kan? Okay, yang kedua, list down all the stuff you want to bring. Yang ni sebenarnya sangat penting sebab mula akak pun waktu nak masuk akak macam fikir nak bawa barang macam nak pergi hotel, macam nak pergi bercuti. Tapi sebenarnya bila tanya senior, it's more than that. Maksudnya diorang memang list down. So korang nak lagi flow korang tu okey, maksudnya korang tak adalah last minute korang tertinggal barang ke apa, korang list down. List down semua barang-barang yang korang rasa penting. Kat sini boleh tak sesiapa cakap apa one of barang yang penting korang rasa korang kena bawa waktu masuk U nanti? Turunlah. Okey, siapa nak bagi? Kak Dina belah sana, saya kat sini. Takut dia. Dina, sila. Laptop. Betul. Lagi? Angkat tangan. Nak dengar suara kau. Pakaian. Yelah, selain pakaian, semua tu yelah of course. Selain itu. Dina, kat sini ada satu jawapan yang unik. Silakan. Power bank. Betul power bank. Tak betul lah sebab lagi-lagi korang baru masuk nanti, korang baru nak gelabah-gelabah cari kelas, korang macam ni kat mana tu kat mana. Jadi sebenarnya power bank tu sangat penting sebab takut seharian tu handphone korang habis bateri sebab nak cari kelas kat mana je and end up korang tak jumpa pun. Kelas kat mana? Betul. Kelas kat mana? Jangan nak sambung Okay. Yang mana slide tadi?
Okey, nak tanya lelaki pula lah. Apa selain power bank tadi, apa korang rasa barang yang penting? Oh, dia dah buat muka cuak dah. Dia dah. Nak tak? Bawa headset. Bawa headset. Oh, handset. Betul juga tu, tapi handset ke, baju ke, itu benda-benda yang korang tak masuk you pun korang akan bawa. Jadi benda selain tu, selain maksudnya kalau korang nak duduk asrama tu, korang rasa korang kena bawa apa? Baldi. Lagi? Toiletries. Okey, Dina ada satu jawapan yang istimewa juga. Okey, apa tadi? Bawa apa? Bawa diri. Sekejap lagi habis jumpa akak Okey, betul lah tu. Okey, tapi cakap pasal toiletries tadi, akak nak pesan juga yang Okey. Perbualan ini tidak boleh didengari. Yes. Boleh. Saya tak tahu apa yang kiri kanan. Silakan. apa tadi? Apa tak cakap tadi? Toiletries. Okey, cakap pasal toiletries, sebenarnya penting tau untuk korang. Macam ada orang dia akan simpan barang toiletries tu dalam bilik. Ada yang dekat toilet tu sendiri sebabkan besar kan. Tapi korang kena ingat, kalau korang letak dalam toilet, peluang bukan ke curi, tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba memang dah habis. Tak pun berus gigi lagi lah jangan. Sebab korang tak tahu dia ambil untuk berus gigi dia ataupun berus jamban ke. Tak betul, itu sangat penting sebab waktu akak foundation dulu banyaklah kes macam ni kan. Kan dia dah buat macam betul lah tu, geli, sangat geli. Okay, next. First slide lah. Main dia ajuk kita. Okay, yang ketiga, learn to manage your money. Itu pun sangat penting sebab kaya macam mana pun, nanti dah masuk you, korang akan sangat rasa kesusahan. Lagi-lagi hari ni dah GST kan, selamat hari GST semua. Malaysia boleh. Jadi korang kena pandai-pandai macam kalau ada kawan akak, dia memang buat dalam satu kertas, dia buat jadual. Bajet dia berapa, dia dah spend berapa sebab yelah kita tak tentu ada orang yang senang, ada orang yang susah. So macam memang korang sangat kena manage duit tu baik-baik sebab ada yang subjek yang buku dia sangat mahal, yang lecturer tak nak yang kopi-kopi, dia tak nak photostat, dia nak yang ori punya. So itu sangat mahal. Dan yang terakhir untuk physical preparation is spend more time dengan keluarga dan kawan-kawan sebab sesungguhnya lepas dah masuk you, korang sangat susah jumpa family, sangat susah nak jumpa kawan-kawan lama. Sebab korang maybe awal-awal lah mungkin kalau siapa foundation ke ataupun selain foundation apa? Foundation tu asasi lah. Diploma pun dah start busy. Foundation lah, biasa korang boleh huha-huha lagi lah. Korang boleh lah balik selalu jumpa keluarga semua. Tapi bila korang once masuk degree, korang akan sangat memerlukan kasih sayang keluarga and kawan-kawan. Korang akan dah start rindu sebab memang korang homesick tu, korang masuk you nanti korang dah start homesick. Tapi maksudnya dekat nanti dalam time degree, korang punya busy tu yang sangat busy sampai korang sampai berdoa lah, korang sampai solat hajat pun korang untuk balik, untuk jumpa keluarga. So tengah cuti ni, tengah tak ada apa-apa ni, baiklah korang spend more time, spend sehabis-habisnya baik dengan family, dengan kawan-kawan. Okay, next, mental preparation. Set up your goals. Okay, sekarang akan nak tanya apa goal korang masuk you. Nak try tak? Goal? Maksudnya apa awak punya misi, visi, matlamat? Ya. Untuk masuk universiti lah.
Yelah, maksudnya masuk universiti tu untuk Sebab apa? Cik. Sini yang belah kiri. Untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. ni semua jawapan betul tau, just nak tahu opinion. Nak jawab tak? Comel. Okay, nak try tak? You nak try tak? Try saya cakap apa? Matlamat untuk dapatkan kerja yang baik dan untuk tolong keluarga, untuk balas balik budi-budi ibu bapa kita yang dah menyara hidup anak-anak. Tepuk tangan sikit, nak nangis dulu. Okay, thank you juga yang jawab tu. Betul lah tu, dapat kerja baik, yes. Okay, dah tepuk tu dah. Cukup. Terima kasih. Okay, dapat pekerjaan yang baik dan nak balas budi ibu bapa, betul. Lagi sekali nak cakap, ada tak orang yang nak cari jodoh? Sebab semalam, kalau tanya, ramai sangat sebenarnya diorang nak cari jodoh. Nak lah, tak ada cari kan? Okay, kira akan nak cakap pasal set up your goals ni, korang sebenarnya pasal kahwin tu sebenarnya korang tak payah pun masuk dalam plan. Dalam kehidupan bagi akak sendiri tak payah pun masuk dalam plan sebab bila korang dah aim untuk belajar, maksudnya korang nak belajar, korang nak kerja baik, tak kisahlah apa pun matlamat korang. Kalau bab-bab yang personal, cinta ke apa benda-benda tu, bila dia datang je. So korang tak payah nak berusaha gigih sangat duk intai semua candidates yang ada dekat you tu Okay. Yang kedua, have your stand. Sebab masuk you ni nanti, korang akan banyak sangat pengaruh yang korang sampai macam korang senang nak terpengaruh. Sebab mungkin kat sekolah korang ada stand korang dengan kelompok kawan-kawan sendiri. Tapi bila dah masuk you nanti, korang sangat senang untuk terpengaruh. Mungkin kalau korang baik macam mana pun tak sekolah, bila masuk you korang boleh jadi culture shock. Dan korang boleh je terjebak. Tak kisah terjebak apa pun, tak pun korang terlalu culture shock. Korang macam excited dapat. Siapa yang kat sini aspek kebebasan? Maksudnya korang aspek bila masuk you nanti korang macam free sikit. Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Seorang. Ada seorang cakap dekat sini sekarang pun dah bebas. Abang Razin kat mana sebenarnya? Saya kat sini. Semua nak nyanyi. Apa? Tak, dia kata seorang di sini. Saya tak dapat diingat siapa. Dia kata sekarang pun dah bebas dah. Sekarang pun dah bebas. Tapi nanti dia punya degree bila dah dewasa ni lagi bebas. So bila kat situ bunyi macam bagus tapi sebenarnya sangat menakutkan sebab time tu family korang tak ada dengan korang, kawan-kawan korang yang kenal korang pun tak ada dengan korang. Jadi kat situ sangat big chance untuk korang make mistake. Mana? Slide ni asyik hilang je. Yang ketiga adalah think positive. Sebab ada orang yang sangat takut. Diorang fikir macam-macam lah macam akak bagi tahu tadi apa yang possibilities boleh jadi dekat you kan. So diorang sangat takut yang sampai fikir negatif. Diorang rasa macam bila masuk you tu diorang tak selamat. Maksudnya diorang sangat rasa anxious macam diorang tak ready, diorang takut sangat. Diorang jadi sangat-sangat takut. Dan lagi-lagi siapa yang tak pernah duduk asrama, lagi diorang sangat takut. Jadi kat situ korang kena try untuk pujuk diri sendiri, think positif, tanya senior ke siapa-siapa yang dah masuk you. So korang akan jadi lebih ready dan korang akan start untuk ajar diri sendiri untuk jadi lebih positif and biar korang prepare untuk masuk you. Okay? Okay tak? Oh, dia menguap dah. Aku main besar dia menguap. Okay, yang seterusnya, get ready for a serious life. Macam cakap tadi, kat sekolah sangat lain, foundation pun sangat lain. Bila dah apa punya pelajaran, diploma pun maybe dah akhir-akhir korang dah rasa ataupun yang dah masuk degree memang akan sangat serius. Yang macam at one time, macam akak sendiri, at one time akak jadi breakdown sebab akak rindu sangat waktu sekolah, waktu macam serius tapi still kita macam kita relax je untuk face benda tu. So bila dah atas ni korang rasa macam too much benda sampai korang rasa kadang-kadang korang rasa korang tak boleh nak handle. Jadi korang memang kena prepare benda tu. Korang memang kena mentally prepare, korang kena banyak doa lah. Okay, and lastly akak nak advice yang siapa yang dah SPM, dah dapat result semua, nak cakap not doing great in school doesn't mean you won't achieve better in university. Sebab ramai je, akak pun tak adalah hebat sangat result SPM, tapi nak cakapnya ramai yang result SPM diorang hebat gila, memang 8A ke atas.
bila masuk U dah tak ada dah, diorang dah ada sebab semua tu dah pointer. Waktu kalau masuk U, C pun korang dah bersyukur sangat-sangat. Waktu time tu memang orang dah tak kisah dah awak SPM 11A ke 10A ke, memang nobody kisah, apatah lagi lecturer. Lecturer kalau diorang tahu awak dapat tinggi, ada yang diorang lagi macam awak jangan ingat awak pandai je sebab SPM awak tinggi. So korang relax je, siapa yang ada dapat result tak elok tu korang jangan, korang boleh. Okay, korang boleh. Gelak. InsyaAllah boleh, insyaAllah memang boleh. Memang korang sebenarnya belajar untuk macam mana nak struggle apa semua dekat U sebenarnya. Okay, next. Dan preparation terakhir adalah preparation emosi. Yang first kali korang jangan take everything seriously. Sebab dekat U nanti korang banyak sangat jumpa orang yang suka buat lawak bodoh yang tak kelakar dan hamba yang nak jatuhkan korang. Tapi korang kena macam buat lawak balik dengan apa? Maksudnya bila diorang buat lawak untuk buat kita rasa down, korang buat lawak balik dengan apa yang dia cakap. So dia macam, okay budak ni tak makan lawak hamba aku, macam tu. Yang kedua adalah learn to listen to others' opinion. Ada orang yang kat sekolah, dia memang selesa seorang. Mungkin kat sekolah korang boleh hidup sorang-sorang tak masuk orang. Tapi bila korang masuk universiti, korang kena belajar untuk dengar pendapat orang lain. Sebab korang akan ada persatuan, korang akan ada group work, group presentation, semua banyak benda group. Jadi korang memang kena belajar untuk cakap orang lain. Kalau tidak, korang akan effect orang lain punya markah. Sebab bila dah masuk uni, bila lecturer bagi kerja-kerja yang berkumpulan, markah korang akan sama. Basically markah korang akan sama. Jadi korang jangan jadi selfish just sebab korang tak selesa, korang tak nak buat kerja. Kalau tak selesa betul, korang boleh cakap dengan lecturer. Contoh kalau budak yang kita punya group tu macam dia malas ataupun susah nak bagi kerjasama ke apa, korang boleh consult dengan lecturer. Korang jangan sendiri-sendiri sebab nanti effect orang lain juga. Okay, yang ketiga, learn to be more patient. Ini sebenarnya kait dengan yang first point tadi. Sebab bila dah masuk U tu, macam akak cakap tadi, memang korang akan jumpa macam-macam jenis orang. Macam-macam jenis orang. Jadi korang memang kena belajar bersabar. Bersabar kat sini sebab memang bila masuk U ni memang awal-awal tu akan ada group. Maksudnya group, ni group baik, ni group perempuan cantik, ni group laki-laki handsome, macam tu. Awal-awal ada, tapi lama-lama tu dia semua dah terabur. And korang tak boleh expect sebab bila dah dalam kelas, bila dah berkumpulan, korang memang tak dapat nak macam aku nak juga sekelas dengan kawan aku ni. Korang memang tak akan dapat, korang memang akan campur dengan orang lain. So kat situ korang memang kena banyak bersabar sebab kalau korang tak bersabar, nanti korang punya subjek, korang nak datang kelas semua akan terganggu. Dan yang seterusnya, don't be too emotional by overthinking. Maksudnya kat sini korang jangan terlalu kelabah. Maksudnya korang jangan fikir sangat macam mana nak masuk U sebab korang masuk je, tapi maksudnya have your stand, set up korang punya goal. Korang dengar tak ni? Semua dah macam ya, saya dengar. Okay, set out your goal. Korang jangan terlalu fikir negatif apa yang korang akan hadapi kat sana. Maksudnya korang get ready tapi jangan terlalu fikir benda yang akan jadi kat sana. Dan yang terakhir adalah korang memang kena banyak berdoa sebab korang prepare macam mana pun, at the end memang Tuhan yang jadikan. So korang doa banyak-banyak yang korang akan dapat face it dengan sangat baik sebab dia dekat U nanti memang korang akan banyak belajar yang totally tak sama. Mungkin dekat sekolah banyak drama, tapi U punya drama ni dia lain. Tapi tak termasuk drama yang jalan-jalan terlanggar buku laki perempuan tu tak termasuk. Itu totally tak masuk. Itu semua dalam movie je. Sebab sekarang budak tak adanya buku banyak-banyak macam tu, semuanya slides. Korang akan print slides semua. Okey. Setakat ni korang faham tak? Persediaan apa tadi? Fizikal, mental dan emosi. Faham? Okey. Abang Razin nak sambung ke? Korang sekarang dah faham ni, korang mestilah nak tahu juga kan apa yang sebenarnya akan terjadi dalam waktu kat U nanti kan? Korang nak tahu kan? Nak tahu ke tak? Okey. Sekarang akan pass dekat Abang Razin. Okey. Terima kasih Kak Dina. Tepukan untuk Kak Dina. Kak Dina dia
pengalaman dia dalam universiti sedikit berbeza daripada abang. Sebab abang tidak sempat apa kata berkahwin di alam kampus. Tapi dia dapat pengalaman itu. So berbeza sedikit penceritaan kita di dalam kampus nanti. Baik, slide kita okey. Okey, sebelum kita nak cerita pasal slide, kita nak berdiri sekali lagi. Abang nak bagi satu lagi tips untuk kita pasal muzik jugalah. Okey, kita berdiri sekali lagi. Come on. Sebab ramai dah macam, ya Kak Dina saya faham. Kat belakang. Yang adik, yang perempuan, ya saya ingat. Nampak? Kita nampak kat sini. Sebab tu saya jalan-jalan. Alright. Tahukah anda? Tak tahu? Okey. Dalam badan kita ni, kita ada rhythm, you know. Kita tahu pasal degupan jantung tu. Degupan jantung is dup, 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 kan? Badan kita ni ada rhythm dia. Rhythm ni maksud kalau dalam muzik, dia ada contohnya. Contohlah 1, 2, 3, 4. Tu ada lagu 4/4. 4/4 kalau kita tengok dalam apa kata note music lah. Okey. Hari ni kita nak try test koordinasi anda. Tempo diri anda. Sebab tu ada setengah orang kan, bila dia tak ada tempo dalam diri dia first benda yang dia tak boleh buat adalah menari. Dia akan nyanyi. Tak tahu kan? Okey. Okey, kita nak test. Okey, apa yang kita buat adalah kita akan kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ingat kiraan dia adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Tapi anda tak boleh sebut di mulut. Ya, masa mula-mula abang je sebut 1, 2, 3, 4, pasal fikir sendiri Kira dalam hati. Alright. Apa yang kita nak buat adalah abang nak dalam 1, 2, 3, 4 kita akan buat 1, 2, 3, 4. Kita tepuk tangan dulu. Kita tengok Okey. Tepuk 1, 2, 3, 4 ikut kiraan. Okey 1, 2, 3, 4. Okey. Okey right. Dapat dah tu. 1, 2, 3, 4. Kiraan dia 4, 4, 4. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak tepuk hanya pada yang ketiga sahaja. Boleh? Okey. Ready? 1, 2, 3. Salah. Mana boleh 1, 2, 3 terus pak sekali. Bila abang cakap, okey ready? 1, 2, 3, 4. Kau kena ingat. 1 tak bunyi, 2 tak bunyi, 3 bunyi, 4 tak bunyi. Okey, faham? Faham kan? Okey, ingat 1, 2, 3, 4. Okey, right. Itu baru yang ke berapa tadi? Yang ketiga kan? Okey, kita nak sekali lagi yang pertama dan ketiga. Senang sikit. Okey, ready? 1, 2, 3, 4. Alright, senang. Sekarang 1, 2, 3, 4. 1 dan 4 saja. Okey? Ready? 1, 2, 3, 4. Salah, payah kan? Okay, sekali lagi kita try sebab dia kalau 1, 2, 3, 4 kan. 4 tu senang, lepas tu nak masuk balik 1 tu. Right, sekali lagi 1, 2, 3, 4. Alright. Jadi, satu lagi. Kita bagi challenge dia up sikit lagi. Naik level ke 8. Okay. Okay. 1, 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, tepuk. 2, senyap. 3, kaki kanan. 4,
tepuk balik. Boleh? Okay. Ready? Ready? 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Kita tak mahu dengar yang apa? Bunyi taik lembu jatuh tu kan? Tak nak? Okey. Sekali lagi Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, laju lagi. Okey, duduk. Alah, saja main-main kan. Okey, tapi benda ni benda betul Dia rhythm dalam diri kita ni ada rhythm juga. Pergerakan 1, 2, 3, 4. Dia ada susunan dia. Macam tu jugalah. Bila kita menyusun kerja-kerja kita pun dia ada aturan dia, ada cara untuk kita bergerak daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, kita teruskan dengan slide. Sorry. Okay, next. Next. Right. Jangan bandingkan gambar itu dengan sekarang. Pertama, gambar tu kecil. Sekarang ni kulit saya dah gelap tak macam tu. Masa tu cerah lagi lah. Tapi dah selalu main panas lah orang tua kata kan. Right. Tu saya punya apa? Orang kata sedikit latar belakang. Okay, next. Okay, ni saya punya ni pun dah disebut oleh pengacara majlis lagi. Next. Ya. Okay. Siapa tu? Alright, saya. Okay, ni saya punya pekerjaan sebenarnya. CEO di NC Record. Saya sekarang ni mengetuai sebuah record label lah. NC is stand for Nasyid.com kalau adik-adik pernah dengar. Dan pada masa yang sama saya juga di Nasyid.com sebagai Executive Director. Nasyid Singer macam saya cakap tadi. Producer, komposer, lyricist tu kerja belakang tabir saya. Columnist di Dara.com. Siapa pernah baca Dara.com? Lelaki yang baca. Pisah Berbejeli, terbitan Karang Craft. Ni saya dah menulis sejak 2005. Okay, next. Next. Seterusnya. Okay. Sinchan dah masuk U sekarang. Okay. Tak ada lah. Okay, sekarang ni anda dah masuk U. Alhamdulillah. Okay, next. Apa yang akan berlaku? Next. Ini gambaran kampus lah. Ini di UIA. Okay, next. Selepas ini. Apa yang kita nak buat? Begitulah muka anda sekiranya anda tak ada gambaran. Anda nak buat apa masuk U? Okay, ini first day. Bayangkan ini adalah first day anda di universiti. Saya nak tanya, apa yang akan anda buat? Abang kita ni yang hampir-hampir lentuk tadi. Okay. Okay, sekarang ni bayangkan ni first day anda di universiti. Apa yang akan berlaku? Pergi pejabat pendaftaran. Pejabat pendaftaran negara. Pejabat pendaftaran universiti. Okey, lepas tu? Lepas tu mau daftar. Then daftar college. Okeylah, betul lah tu. Daftar college dan sebagainya. Hari pertama. Tu lelaki cakap, perempuan cakap apa? Okey adik. Pelajar daripada sekolah Mahamidiah Kajang. Oh, ni junior Mirwana ni. Red. Kan? Junior brothers juga, Yasin. Okey. Apakah yang akan berlaku pada hari pertama? Berlaku perkenalan bersama rakan-rakan. Berkenalan bersama rakan-rakan. Okey, seorang lagi ada nak bagi jawapan tadi, dia dengan penuh usaha yang keras mengangkat tangan dan juga ingin menjawab. Apakah jawapannya? Sorry. Silakan. Cik tempat makan. Okey, betul. Hari pertama, perkara yang paling penting adalah, kata dia, cari tempat makan. Boleh jugalah, right. Okay, next slide. Okay, ini sebenarnya, saya bahagikan kehidupan anda di kampus tadi ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah akademik. Maksudnya apa yang adik-adik akan masuk dalam kelas kan. Belajar, 8 lecturer, buat assignment dan sebagainya.
Yang kedua adalah aktiviti kampus. Ini yang abang sebut tadi macam Syahril kita. Mungkin dia masuk nanti ke universiti mana-mana. Dia mengasah bakat dia dalam nyanyian, jadi nasyid ke apa ke, kasidah ke, ataupun penyanyi apa-apa je lah kan. Ataupun persatuan dan kelab yang sukan-sukan lah. Dan yang ketiga, aktiviti di luar kampus. Yang mana Kak Dena pun ada sebut tadi. Kalau yang perempuan selalu dia akan cari tempat nak beli barang, tempat nak makan, nak hang out dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ini yang kita hidupkan dalam di kampus ni, dia ada AKAL, akal. Right? 3 komponen utama. Next. Okey. Ini adalah saya lah. Saya cuma nak gambarkan apa yang saya buat di akademik, di universiti dahulu. Saya ni seorang pelajar yang sedikit aktif, agak orang kata banyak benda lah buat. Yang gambar yang atas sekali tu sebenarnya gambar di sebelah kiri kanan atas tu adalah gambar saya di pertandingan DK Barat University Majlis Makum pada tahun 2001 kot, 2001-2002. Yang mana ketika itu kami menjadi Johan peringkat kebangsaan dan saya terpilih sebagai juara terbaik. Tahu tak juara apa? Tok Johor lah bahasa mudah kan. Okey. Ketika itulah, okey. Dan saya juga seorang pemain rugby. So jangan peliklah badan saya macam ni kan. Alasan itu. Saya juga seorang pemain rugby. Kalau pemain rugby, siapa yang main rugby dia tahu posisi saya adalah stand off. Stand off ni orang yang kalau dalam bola sepak dia adalah macam midfielder lah, orang yang memegang bola dan mengatur serangan. Right. Dan juga of course yang adik-adik tahu juga saya memang dalam aktiviti nasyid. Pada masa yang sama juga saya terlibat dalam aktiviti kepimpinan. Saya presiden college, saya macam-macam lah aktiviti dan sebagainya. Saya terlibat dulu. Baik, next. Dan anda juga sebenarnya di universiti saya harapkan anda juga akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sebegini untuk mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan ilmu yang sepatutnya. Baik. Hidup di kampus. Bila dekat kampus ni kita perlukan benda-benda ni yang sebagai persediaan. Bila kita masuk saja, yang first ramai orang kata kita kenal diri kita. First yang di kampus ni kita harus kenal juga sebelum kita masuk kampus pun kita kena kenal diri kita ni siapa. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita ada yang boleh kita manfaatkan. Okey, itu kenali diri. Kedua adalah kita perlukan mengamalkan segala ilmu yang kita dapat daripada sebelum kita melangkah ke kampus. Kita dah ada macam-macam lah di cikgu-cikgu kita dah ajar, kita dah ada pengalaman di kampung contohnya, di rumah dan sebagainya. Dan kita perlu mempunyai matlamat yang jelas yang telah disebut oleh Dena tadi. Alright. Seterusnya, benda yang cukup penting juga adalah aspek pengurusan masa. Okey, pengurusan masa, nak pergi kelas, nak buat assignment, nak hantar projek dan sebagainya. Next adalah usaha yang berterusan dan juga sentiasa berdoa. Usaha yang berterusan ni adalah kita harus pastikan bahawa setiap apa yang kita buat, usaha itu harus penambahbaikan itu perlu diteruskan dari sehari ke sehari. Konsep orang Jepun dipanggil sebagai Kaizen. Siapa pernah dengar Kaizen? Siapa pernah dengar? Ada? Kaizen is kalau dalam bahasa Inggeris adalah continuous improvement. Kalau dalam bahasa Melayu adalah usaha yang berterusan. Right. Dan of course sebagai seorang hamba yang beriman, kita harus sentiasa berdoa dan juga orang kata mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, next. Okey. Ini kata-kata yang saya pegang. Benda ni ada dalam di sekolah saya dululah, saya ingat. Tertulis di dewan besar satu kata-kata, khairan nas anfa'uhum linnas. The best men are those who are useful to others. Jadi anda harus menjadikan diri anda seorang yang bermanfaat, bukan saja pada diri anda, tapi juga pada orang lain. Di kampus nanti anda akan jumpa ramai orang, jumpa lecturer, pensyarah, jumpa kawan-kawan, jumpa kaki tangan mungkin dan ramai lagi orang, dan anda harus pastikan diri anda seorang yang boleh menolong orang, boleh membantu dalam apabila sesuatu perkara itu memerlukan bantuan dan juga perhatian anda. Baik, next. Next. Okey. Okey, kita buat aktiviti sikit.
Sekarang ni selalu saya nak anda cari pasangan yang sebelah anda aje. Okey Boleh? Laki? Ada? Okey, cuba identify. Okey, pasangan masing-masing. Okey, pasangan tu tolong angkat tangan, pegang dia punya kawan punya tangan, angkat tangan macam ni. Tolong yang sebelah aje. Okey, come on, saya nak tengok pasangan masing-masing. Tak apa, jangan risau, jangan angkat tinggi sangat kalau bau je. Ada Sebelah je. Ada dah pasangan masing-masing Alright, bagus. Baik. Dalam masa 2 minit. Yang pertama saya nak orang yang di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan awak ada ni kan? Okeylah, bukan belah kanan lah. A dan B Okey, siapa yang di-consider A ni orang yang di sebelah. Kalau awak macam ni di sebelah kanan lah. Boleh? A, siapa A sekarang? Sebelum angkat tangan A. Awak ada dua sepasang, yang seorang mesti A, seorang mesti B. Siapa A? A. Okay. Alright, ada Okay, B. Macam B lebih ramai pula dah. Alright, baik. First, apa yang anda buat? First yang saya nak anda buat adalah A, tolong cerita dekat B apakah kekuatan dan kelemahan dia dalam masa 5 minit. Dan lepas ni saya nak tanya B apa dia punya jawapan dia. Okey ready? 1, 2, 3. Okey, ceritakan. Nak bising-bising lah. Saya nak 5 minit tu awak tahu. Tolong cerita. Alright, boleh. Okey. Okey, saya hanya dengar macam saya nak dengar betul. Saya akan pilih tau. Saya dulu. Orang ni betul tak betul? Kekuatan saya adalah saya suka makan. Oleh kerana itu saya sentiasa bertenaga sebab saya makan banyak. Saya suka nangis. Oleh sebab itu bila dia masuk universiti nanti saya tak ada air mata lagi nak dikeluarkan. Ada. Okey, habis dah 5 minit. Okey, habis lah kan. Tak payahlah lama sangat. Ada volunteer nak cerita? Okey, tak apa. Tadi A cerita pada B kan? Okey, sekarang ni saya nak B ceritakan benda yang sama kepada A. A pula ingat. Okey, ready? 1, 2, 3. Silakan. Enggak hari ni. Apa korang cerita ke gelak ni? Wah, seronok. Seronok dapat borak. Okey, nampaknya macam banyak maklumat tu sampai ramai yang gelak. Saya pun tak tahu apa yang melucukan. Saya nak tanya nanti sebab saya dah identify siapa yang gelak tadi. Okey. Okey.
Jangan ni Dah habis dah kan? Alright, dah cukup. Okay, ada volunteer. Saya nak cari volunteer tu. Volunteer nanti saya akan bagi hadiah. Jumpa saya nantilah. Ada 2 orang sepasang. Siapa volunteer? Kita cari volunteer dulu. Okay, akak tu. Okay, come. Adik yang belakang tadi, yang baju kuning, tudung hitam awak lah, awak. Tu. Yang berdiri tu. Bangun. Okey, dengan pasangan lah, kena datang dengan pasangan peganglah tangan kawan awak tu kuat-kuat Alright. Pasangan yang pertama, tepukan untuk mereka. Lelaki, ada? Lelaki, okey. Come on. Awak dah menaik dekat laptop dia, saya tengok. Siap kawan cerita tu, dia terlaik laju. Okey, dah sekarang dek. Okey, saya nak seorang lagi. Okey, belakang. Come. Mana pasangan awak? Malu? Janganlah. Dia berdua. Mana pasangan awak seorang? Mainlah. Okey, yang perempuan lagi 2 orang saya nak daripada atas tu, wing belah kanan. Wing awak tu. Siapa nak? Kena jumpa. Okey. Kawan dia cakap, seorang lagi tu kita kena jemput. Bagi support ke dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jemput ke pentas seorang calon yang akan menjejakkan kaki ke menara ganding selepas ini. Dan beliau mungkin akan menjadi seorang yang bintang. Kita persilakan Daniel dari sekolah Sri Garing. Sri Garing ke Sri Gading? Garing kan? Marilah Daniel. Oh ni. Cepat. Awak nak suruh saya pergi sana? Boleh, tak ada hal. Saya akan pastikan awak datang. Saya bagi awak pilih. Mana Daniel? Come. Saya dah jemput awak daripada atas pentas tau. Mana? Come. Mana satu? Sebab awak yang dah dipilih. Come on. Tak apalah, dia tu tak apa. Tak pernah lagi tu. Ikon tu pergi tempat jemput. Silakan Cik Daniel. Tapi tak apa. Yang penting keberanian ke-8 rakan anda ini berada di atas pentas. Satu yang cukup baik. Dipuji sekali. Okey, kita mungkin nak berkenalan lah dulu kan. Sebelum kita menjawab soalan dan sebagainya. Kita nak kenal Daniel last sekali. Hujung Dana, silakan. Siapa yang ada di situ? Nama saya Nurin Farizah Hanum. Kawan-kawan panggil? Nurin daripada sekolah? Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin Kelang. Oh, okey. Kampung Jawa. Okey. Sebelahnya? Nurin? Nama diberi Syahidah binti Azam. Kawan-kawan panggil Syida. Syida.
Nama diberi Siti Nur. Syahidatul Syahidah binti Azam. Okey, nama diberi Syahidatul Syahidah binti Azam. Tapi kalau nama yang awak nak pilih sendiri apa? Syida, Syida. Syida. Okey. Okey, next. Dek. Nama Hazwani binti Asnul Kadi. Hazwani, okey. Dari SMK Gombak Setia. SMK Gombak Setia. SMK Gombak Setia. Baik. Ada orang Gombak ke ramai ni? Okey, silakan Dek. Hazwani, okey. Fatih Farisha binti Kiridin. Okey. Kawan panggil apa? Kawan-kawan panggil? Farisha. Farisha. Oh, mengingatkan seorang rakan adik abang di sekolah dulu nama Farisha juga. Okey. Sekolah yang samalah. Alright, baik. Next. Nama saya Muhammad Zulfazli bin Riznaldi. Allah. Saya membayangkan nama saya Muhammad. Tapi dia relax kan. Nama saya kan. Tak apa. Itu persepsi Bila kita itu persepsi seorang manusia bila kita nampak sesuatu kita ada persepsi kita. Tapi nama apa tadi? Zulfazli. Zulfazli dia ada benda yang lain daripada expectation, beyond expectation kita. Silakan. Daripada sekolah? Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia. Oh, satu sekolah juga. Oh, okey. Bagus Gombak Setia ramai naik. Okey, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga. Tak apa. Yang penting dia berani. Korang gelak tak naik atas mentah takut. Nama adalah tadi? Nama diberi Khairul bin Nuraidi. Khairul, okey. Panggil K. K, awak. Okey, next. Awak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Munir bin Muhammad Noh. Muhammad Munir bin Muhammad Noh. Kenapa semua naik atas petang semua high pitch ni? Mic tak sedap. High pitch kan? Maksudnya high pitch ni dia macam suara yang tinggi tau kan. Kalau nyanyi rock dah cantik kan dia orang. Kawan-kawan panggil? Kawan panggil Munir. Tapi dengar lo. Ada satu nickname ni. Dia orang tertentu je bagi. Dia panggil Mr. Perfect 10. Tentu dah. Mr. Perfect 10 Oh, ini mesti terpengaruh dengan cerita apa? Suamiku Mr. Perfect 10 lah, suamiku Encik Sotong lah, bagi. Suami satu orang lain lah kan. Suamiku tukang masak ke, macam-macam lah. Alright, Munir dan Mr. Perfect 10. Okay, next. Assalamualaikum. Nama saya Nur Daniel bin Ahmad Kamal. Sekejap. Sekali lagi Dia orang nak jawab dia tu. Sekali lagi awak bagi salam, bagi dia orang jawab betul-betul. Assalamualaikum. Nama saya Nur Daniel bin Ahmad Kamal dari SMK Seri Gading. Okey. Macam satu sekolah? Tak. Oi. Kenal kat sini. Tengok. Bagus tak? Jejak menara telah menemukan dua orang ni. Sekolah yang berbeza tapi boleh dah cerita dah pasal ni. Right, baik. First, okay, kita dah ada Daniel, Munir, K, J, Zulfadli, okay, Farisha, Hazwani, Syida, Nurin. Okay, abang ingat sebaik. Alhamdulillah. Okay, abang siapa nak cerita kelebihan kawan dia dulu? Siapa? Okey. Orang nak dengar suara K. Lagi. Terharunya. Okey, nak dengar tak ni? BFF ni, nak dengar tak? Nak Okey, kawan saya ni, kami dah berkawan sejak dari umur 9 tahun Dah macam 3 kan? So, insyaAllah kenal dia lama dah lah. Apa yang saya tahu, dia ni memang dari dulu, dia kalau minat dengan sesuatu tu, dia akan kaji dari awal sampai ke hujung lubang cacing. Yang mana kalau dia pergi ke Menara Gading, dia akan kaji sesuatu tu mungkin jumpa sesuatu yang baru lah kan? Sangat bagus.
Tapi masalah dia kat sini ni, kelemahan dia susah sikit nak manage timing. So kawan-kawan dia kenal lah dia siapa. Tu je kot. Thank you. Okay. Okay, K telah meletakkan standard yang cukup tinggi kepada presenter-presenter selepas ini. Dengan semangatnya, energinya, kan. Saya pun terkejut. Ingat macam nak berdebat tadi. Gerakan saya ini. Ha? Oh, memang pendebat, patutlah. Ya, tuan-tuan sekalian, rakan saya ini adalah seorang yang saya kenali sejak 9 tahun yang lepas. Bukan? Lebih kurang lah. Alright. Kita dengar Syida. Syida nak ceritakan Nurin ke Nurin nak cerita pasal Syida? Awak ceritalah apa yang dia dah cerita kat awak. Apa-apalah awak ingat. Yang awak ingat lah, jangan tengok tau. Kita orang baru je kenal. Oh ya ke? Sekolah baru je kenal? Sebab kita orang baru masuk tahun lepas. Oh. So baru kenal lah. Baru kenal lah. Kira baru lah juga. Alright. Tapi disebabkan kita orang ni terlalu rapat macam family, so kenal jugalah dia. Okay. Dia ni kelemahan dia cepat nangis. Allah. Jangan cakap pasal yang menyentuh perasaan tak boleh. Sabar. Sikit pun tak boleh. Sabar dia cepat tersentuh. Okey, cepat tersentuh. Lagi apa yang awak tahu pasal dia? Lepas tu dia suka menari. Kat mana-mana pun dia boleh buat. Oh, okey. Tapi of course lah dalam dormitory lah kot. Dalam dormitory tiba-tiba tak kisahlah kan. Tak sama-sama perempuan, tak apalah. Okey, lagi ada lagi tak? Lepas tu yang paling saya kagum dengan dia, dia best, kiranya dia baguslah dalam BI sebab dia debaters. Oh, okey. Kita tengok nanti bila Nurin bercakap sama tak macam K. Sebab dua-dua debater kan. Alright. Siapa? Azwani dulu ke? Munir dulu ke? Daniel dulu? Okey. Tak, Daniel kata kita bagi perempuan dululah. Azwani ke Farisha nak cakap? Okey, Azwani sila. Okey, Fatin Farisha ni dia seorang yang lemah lembut. Allah. Dia baik, dia seorang yang suka mencuba apa je. Dia Tengok Daniel siap tanya terus kan. Ada WeChat lah. Terus. Fatin Farisha dia seorang yang sangat-sangat beramah. Dia tak kisah untuk kawan dengan sesiapa je. Ya. Okay. Bukan sikit peramah ni. Dia walaupun dia seorang yang cepat marah, tapi dia suka sorotkan kemarahan. Dia tak akan marah orang macam terus marah je. Dia akan simpan dulu untuk tegur orang tu baik-baik lah. Alhamdulillah. Tegur baik-baik ya. Jangan marah-marah. Okey. Saat-saat ni kita nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak dengar. Daniel nak cerita dulu ke Munir nak cerita dulu? Okey. Daniel akan ceritakan how perfect is Munir. Sebab dia kata perfect 10 kan? Silakan. Assalamualaikum. Okey, yang pertama nak dengar apa dulu kelemahan Munir Okey, kelemahan Munir yang pertama, dia sensitif bila pasal orang kutuk ibu bapa dia ke atau sentuh pasal ibu bapa dia. Dia tak boleh kalau sesiapa sentuh pasal ibu bapa dia. Lepas tu, kalau kekuatan Munir pula, dia ni dia suka cakap ke depan. Dia memang apa jenis, dia tak tahu malu, poyo, semua ada. Dia jenis suka cakap ke depan lah. Perfectnya. Alright, tak ada. Okey, siapa nak cerita dulu? Awak pula cerita pasal K. Okey. Seperti yang korang tahu, saya dah kenal dia semenjak darjah 3. Jadi, kelebihan yang saya perasan pasal dia, dia cakap dalam ni, ada tak yang tak suka dia? Ada tak yang tak suka dia? Itu charm dia. Dia boleh buat semua orang suka dia, tak kisah semua. Lelaki ke perempuan ke, semua orang boleh terima dia.
Tapi kelemahan dia satu benda je. Dia kurang kisah pasal orang lain. Kalau korang ada masalah, korang cerita kat dia. Kalau dia kisah, dia kisah. Kalau dia tak kisah, tak kisahlah, whatever. Macam tu. Itu je kelemahan dia. Maksudnya K ni dia punya tagline dia adalah ada aku kisah. Tak adalah kan. Tapi kisah ni orang kata prihatin dengan keadaan sekeliling ni sangat penting bagi seorang mahasiswa nanti. Awak kena tengok apa yang berlaku di sekeliling dan bertindak untuk membantu jika diperlukan. Baik. Siapa? Nurin. Jangan nangis Nurin Okey, Nurin ke depan sikit. Tapi jap. Saya macam pelik sikit awak cakap. Syida cakap awak seorang debater tapi awak sensitif. Betul? Okay, kita cerita. Silakan. Syida, kelebihan dia pandai uruskan duit dengan baik. Syida, dia jenis yang memahami perasaan orang lain. Dia akan dengar masalah orang tu, dia akan tolong. Dia seorang kawan yang sangat baik, dia sangat memahami macam satu family. Wah. Kelemahan Syida pula, dia jenis yang tak tahan bila orang lain kacau orang yang dia sayang. Dia akan, contohlah, saya kawan dia, orang lain kacau saya, dia akan gantikan saya untuk kacau orang tu balik. Bahaya ni. Dia ni jenis yang tak tahan, dia senang nangis, dia tak boleh kena marah, nanti dia akan sedih. Allah. Sebab Syida anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. 2 orang adik-beradik. Okay. Alright. Okay. Siapa? Farisha. Dia orang 2 orang ni kena last. Sebab dia tunggu-tunggu. Okay. Farisha, sila. Okay, Hazani, kelebihan dia suka pergi ke hadapan, dia tak malu. Lepas tu Okey. Apa yang kedengaran tadi tidak termasuk dalam ciri-ciri yang ada pada Hazwani. Okey, teruskan, Dik. Apa lagi? Farisha. Okay, lepas tu dia seorang yang peramah, pandai. Okay. Lepas tu kelemahan dia seorang yang dia tak suka orang buat sepah. Buat sepah? Orang yang tak kemas ni dia tak suka. Okey, bagus. Jadi awak tak boleh nanti duduk satu bilik dengan budak AD nanti. Arkitek. Kelemahan dia tadi, dia cepat marah. Okay. Dia sama macam saya juga. Cepat marah tapi dia pendam dulu. Dah tak nak tahan baru dia. Bahaya tu, Dik. Bahaya tu. Pendam-pendam ni bahaya. Itu je. Okey, apa yang benda yang akan trigger dia marah? Contohnya, kalau Incredible Hulk kan, dia ada satu benda yang tiba-tiba untuk menyebabkan dia jadi hijau. Membesar kan. Apa yang paling benda yang awak rasa memang tak boleh sentuh cerita, ada seorang kawan saya dulu, saya ingat sekolah, masa zaman saya sekolah. Kawan saya ni adalah pantang dia adalah dia tidak boleh dipuji. Kalau dia dipuji dia akan mengamuk. Nama dia Fazrul, tak saya. Fazrul, cantik lah boot bola kau. Kau jangan. Ada orang macam tu. Ini kisah benar. Tapi itulah. Apa Hazwani, apa benda dia punya tu? Benda yang paling ni lah. Awak rasa? Yang awak pernah tengok lah dia. Dia marah sebab apa? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok kena simpan masuk universiti ni. Dah tengok Okey. Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk kawan saya, Daniel, dia daripada Sekolah Seri Gading. Garing Sekolah Seri Garing. So kelebihan dia merupakan seorang yang peramah. So kalau korang nak tahu, kita orang bukan sekolah yang sama. Kita orang kenal pun kat sini waktu makan tadi sama-sama tak dapat makanan. So sama-sama makan kat tepi dewan je kan. Kejap Kacau. Take note tu, dia tak ingat tak sempat makan. Okey, terus. Lepas tu kelemahan dia seorang yang pemalu.
Tapi insya-Allah lepas daripada program ni kelemahan dia tu akan diperbaiki. Ya. Baik. Kita tengok bagaimana adik-adik sekalian. Sebenarnya kenapa abang panggil kawan-kawan awak di atas pentas? Ada dua sebab. Pertama, kita tengok bahawa dia orang boleh ceritakan apa berkenaan dengan sahabat anda. Anda kena kenali sahabat anda dan juga kenali diri anda. Kadang-kadang cerminan yang baik adalah sahabat yang di sebelah anda. Cerminan nak kenali kita ni siapalah. Apa kelemahan kita. Cuba tanya kawan-kawan kita. Mungkin kita tak nampak. Tapi kawan-kawan kita di luar nampak apa yang kita buat. Kelemahan, kekurangan ataupun kelebihan yang kita ada. Dan manfaatkan kelebihan yang ada tu untuk jalan yang betul. Ada kelemahan, kita akan minta kalau boleh kawan kita cover. Maksudnya melengkapi apa yang kekurangan yang ada pada kita. Dan yang paling penting, selepas kita kenali diri kita, gunakan segala maklumat yang ada, kelebihan kita, kekuatan kita, supaya ia dapat digunakan untuk mencapai matlamat kita nanti. Baik, perkara kedua yang abang nak tengok ke atas pentas ni adalah, yang ni abang sebut pada awal tadi, berkenaan dengan soft skill. Adik-adik mungkin pernah dengar berkenaan soft skill. Soft skill ni adalah kemahiran-kemahiran insaniah yang penting pada dalam job market hari ini. Job market ialah peluang pekerjaan. Itu yang abang sebutkan bagaimana seseorang graduan universiti, seorang yang akan masuk enter di job market, majikan-majikan akan melihat nilai-nilai yang sebeginilah. Kemahiran bercakap, keberanian berada di pentas dan sebagainya, yang akan menjadi nilai tambah untuk membolehkan anda diterima masuk sebagai pekerja. Dan bagaimana nak dapat apa yang dia orang dapat ni, abang tahu, tengok tadi K contohnya dengan Nurin adalah pendebat. Daripada pengalaman dia aktif dalam berdebat contohnya, dia dapat keyakinan dan untuk bercakap di hadapan anda. Begitu juga orang lain ni, kalau abang rasa kalau tanya seorang-seorang ni, mesti dia ada aktiviti-aktiviti yang dia orang sertai di peringkat sekolah. Dan di universiti juga nanti anda harus melakukan perkara yang sama. Kerana percayalah, selain daripada kemahiran atau ilmu dalam bilik darjah, perkara-perkara yang anda dapat di luar bilik darjah itu ada kalanya lebih penting apabila anda cuba masuk dalam job market nanti. Alright, itu saja. Tepukan untuk rakan-rakan kita. Kak Dina ada nak cakap apa? Tak ada. Okey, sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Nanti jangan lupa jumpa abang lepas ni. Abang memang nak bagi hadiah. Alright, terus silakan. Okey, tahniah Daniel Munir. Tepuk sekali lagi. Okay, next. Slide. Okay, ini adalah yang Kak Dena sebut tadi, setting goal. Abang nak cuba ulas sikit lah supaya anda betul-betul dapat ideanya. Bila kita meletakkan sasaran, bila kita masuk ke universiti ni, ia mesti ada ciri-ciri ini. Bila SMART, kita tengok SMART. Apa yang dimasukkan goal ataupun sasaran anda ini, pertama tentunya benda yang harus spesifik. Kita tak boleh tiba-tiba, contohnya, goal kita adalah saya nak berjaya. Awak nak masuk universiti sebab apa? Saya nak berjaya. Kita kena define, berjaya tu bagaimana. Contohnya, kita berjaya dapat 4 pointer ataupun 4 flat ataupun 3.5 and above grade nanti. Itu spesifik. Measurable, begitu juga, boleh diukur. Bila kita sebut berjaya pun, ia harusnya boleh diukur. Sebab apa awak dikatakan berjaya? Adakah kerana bila awak masuk universiti, awak dapat kawan yang ramai, awak consider sebagai berjaya? Awak, macam pointer tadi kita boleh ukur. Okay, kalau 3.5 is berjaya, 3.0 is sederhana. Biar benda tu boleh diukur. Dan goal awak juga mesti achievable. Maksudnya benda yang memang orang kata boleh dicapai lah. Saya nak masuk universiti kerana saya nak jadi Superman. Memang tak ada kena-mengena pun. Macam mana awak nak jadi seorang yang boleh terbang sana sini, contohnya Superman. Sebab Superman tu pun dah tak logik. So, dia sesuatu benda yang goal yang awak letak tu mesti sesuatu yang boleh dicapai dan achievable. Keempat adalah R is relevant. Benda yang bila awak letak goal sasaran dalam universiti, mesti perkara yang awak letak itu juga berkaitan dengan kehidupan awak di universiti lah. Ataupun apa yang outcome daripada universiti. Awak boleh tiba-tiba letak satu goal bila masuk universiti, saya masuk universiti sebab saya nak pokok durian di kampung saya berbuah.
So tak ada kaitan. Contohlah, tak ada kaitan. Alright. Ketiga is time bond. Kita mesti ada satu timeline, garis jangka masa yang harus kita ukur, yang harus kita tetapkan untuk mendapatkan sesuatu sasaran. Sebagai contoh, dari universiti mungkin kita akan spend dalam tempoh 3 tahun ataupun 5 tahun. Kalau daripada diploma mungkin 5 tahun, 3 tahun dan 2 tahun. Itu juga kalau saya dulu 7 tahun saya dalam kampus. Sebab saya habiskan daripada diploma sampailah ke master straight. Jadi 7 tahun, lama sikit lah. So, adik-adik juga perlukan satu jangka masa yang sebegitu supaya ia boleh diukur dan menjadikan goal ataupun sasaran ataupun objektif anda di universiti itu dapat dapat diukur dengan baik. Baik, next. Okey, ini adalah sumbernya. Siapa tahu ni ikon apa? Perempuan yang saut dulu, COC. Okey, kita kena ingat, adik-adik kena ingat, apa yang kita bagi kita akan dapat balik, dan ada kalanya kita akan dapat balik satu yang lebih baik. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Bila kita tolong orang contohnya, dan kita jangan sekali-kali, contohnya di kampus nanti, kita macam tu tadi A, B. A menolong B dalam satu perkara. Tapi kadang-kadang Allah menghantar C untuk membalas apa yang kita telah lakukan pada A. Bukan A yang membalas jasa kita ataupun perbuatan kita. Dan even kadang-kadang lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada apa yang kita buat. So ingat, jangan kedekut untuk memberi. Kadang-kadang kat universiti contohnya, banyak pelajar-pelajar kita rasa macam kalau kita ajar kawan kita contohnya, contohlah kan, dia tak reti contohnya subjek Maths lah, okey, kalau kat sekolah Maths, tapi kita ajar, kita macam kedekut ilmu kita, tak nak kongsi, tak nak share. Kita kena ingat, ilmu ni adik-adik, dia bukan satu benda yang bila kita bagi pada orang lain dia akan habis, tidak. Ilmu ni lagi banyak kita bagi pada orang, lagi mahir kita, lagi bagus kita dalam satu subjek, satu isu itu. Jadi jangan kedekut untuk memberi kepada rakan-rakan dan orang sekeliling kita. Baik, next. Okey, ini adalah salah satu. Ni sahabat Yadim. Mana abang-abang sahabat Yadim ada kat sini? Ada? Erustia kita, tak nampak? Kat luar kot. Dia ada kat belakang. Ini adalah salah satu program yang dianjurkan oleh Yadim. Di universiti kita ada kelab-kelab atau kelab-kelab sahabat Yadim di universiti-universiti. Yang mana ini adalah salah satulah daripada apa yang bercakap di persatuan-persatuan, kelab-kelab yang anda boleh sertai untuk dapatkan soft skill ataupun kemahiran-kemahiran di luar bilik darjah. Kalau siapa-siapa yang selepas ini nak menyertai sahabat Yadim, bolehlah. Orang kata di universiti nanti cari kelab sahabat Yadim di universiti-universiti. Termasuklah di UKM ke, dan mana-mana universiti lah. Okay, next. Okey, ini kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 7. Ini ayat ni sangat powerful. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Ini janji Allah pada kita. Kalau kita menolong agama Allah, bila disebut menolong agama Allah ni, maksudnya yang secara umumnya kita boleh kata berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita berbuat baik kepada kawan-kawan, bukan saja kepada manusia tetapi juga makhluk seluruhnya. Dan jika kita melaksanakan apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya Allah juga akan menolong kita. Kita kena pegang tu. Di universiti nanti kita masuk, jadilah seorang yang bermanfaat pada orang lain, bantulah apa yang boleh kita bantu, dan letakkanlah sasaran supaya kita bukan saja berjaya dalam kelas, di dalam akademik, tetapi juga di luar akademik. Next. Lega Okey, sebelum abang punya session tamatlah, mungkin Kak Dina ada nak tambah apa-apa sebelum kita ke sesi Q&A. Akak tak ada nak tambah apa-apa sebab biar kalau adik-adik semua nak tahu apa-apa nanti tanya waktu Q&A je. Tapi sekarang nak last activity, nak bagi korang bangun. So tak adalah adik-adik semua nanti keluar
tengah macam bosan-bosan kan. Okey, sekarang ni akak nak 2 orang lelaki. Sebab lelaki semangat sikit. Jadi volunteer. Okey, ada lelaki 2 orang. Kok siapa yang aktif, kawat ke? Volunteer. Tak adalah nak suruh berkawat, tapi maksudnya semangat tu semangat. 2 orang je, 2 orang. Okey, seorang. Tepuk sikit untuk dia. Handsome adik kita. Lagi seorang. Tai merah lagi. Alright, seorang lagi. Jejaka. Boy. Toy. Okay. Alright, ada seorang lagi. Okay. Silakan. Bagus. Kita dah pakai MSU punya lanyard ni. Okay, nama siapa? Sokibul Fadilah bin Mazlan daripada SMK Kajang Utama. Betul. Ini sama sejakaan saya. Nama saya Waliuddin bin Firman dari SIM Tengku Ampang Rahimah. Samta. Oh, bagus. Samta dan juga sekolah apa tadi? SMK Kajang Utama. Okey, Kak Dina nak minta dia orang buat apa ni? Okey, jap. Korang bernafas. Adik semua bernafas jap. Nak bagi instruction. Okey. Kenapa semua orang diam? Perbualan ini tidak boleh disiarkan. Akak nak kau tepuk tepi cakap. Apa dia Kak? Okey. Tak tepuk kiri kanan depan. Di atas wow. Dah lah, bom tak tahu, tak dengar. Dia sedang menyusun tarian Zapin. Akak. Cuba agak apakah sedang dibualkan. Abang tak dengar. Dia ada tahu dekat dalam pasukan keselamatan kita ada pakar-pakar yang boleh menafsirkan, dia panggil lip sync apa yang kita sebut kita nampak kan, orang tu buka tutup kan dalam mulut dia, so dia boleh translate. Ni maksud dia apa khabar contohnya. Dia orang semua tak tahu apa kita nak buat ni. Kita buat sekali. Tak. Okay, aktiviti kita sekarang adalah tepuk je, tapi ada akak sebut something, diorang tepuk, jadi diorang tunjuk dekat adik-adik semua, nanti adik-adik semua ikut Alright. Okay. Baik, siapa pernah tengok Hunger Games? Hunger Games? Yang part yang are you? Tapi ni tukar sikit lah. Okay. Alright. We all can do this. Tapi sebenarnya nak laju lagi. We can. Okay. We all can do it. Rhythm ingat tadi? Rhythm ingat? We all can do this. Dia ada break sekejap tu. Okay, semua berdiri buat sama-sama. Okay, come on, kita buat sama-sama, right? We can. Tapi nak laju tau, laju. Kalau tak, dia tak jadi. Okay, akak cakap Dah semua? Okay, what? We can. Dia macam ni. We can. Terus. Dia macam ni. We can. Faham? Laju. Temponya laju. Macam kita buat tadi, laju. Okay. Okay, 1, 2. We can. We all can do this.
Dah habis this baru korang buat. Okay, sekali. We all can do this. Okay, laju lagi, okay? And kuat lagi. And nak adik semua sebut juga. Boleh? Okay. We can. Okay. We can. Sama-sama lah. 1, 2. We can. We all can do this. We can. We all can do this. We can. We all can do this. Kuat lagi. We can. We all can do this. Dah terabur. Lagi sekali. Okey, sekali lagi Fokus. Dia adalah ni main dan fokus. Ayatnya adalah we all can do this. We all can do this. Itulah. Okey, lagi sekali. Okey, 1, 2. We all can do this. We all can do this. Abang buat semangat sikit. We all can do this. 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 Kuat lagi. We all can do this. Kuat lagi. We all can do this. We all can do this. Okay, dan last kali. Semua tahu kan tepuk semangat? Okay, akan cakap tepuk semangat macam tu Oh, tepuk semangat. Okay, adik-adik semua buat, okay? Ke nak jadi ketua? Akak sebut tepuk semangat je lah. Okay? Okay, 1, 2. Tepuk semangat. Okay, lagi sekali. Tepuk semangat. Sekali lagi. One more time. Okay, dan last kali weekend tu Weekend tu habis. Okay, 1, 2, 3. We all can do this. We all can do it. Nak habis ni kuat sikit. Okay, terima kasih. Okey, tepukan yang gemuruh untuk anda semua. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Bagus ni. Terima kasih banyak. Okay. Alright. Okay. Baik, adik-adik, kita ada lebih kurang dalam 20 minit. Abang akan buka persoalan, mungkin adik-adik nak tanya. Kita ada extra mic ke urus dia kita? Mana? Tadi nampak macam ada extra mic. Ada ke? Tak ada? Tak ada, saya kena turun bawah. Tak ada? Tak ada? Ada? Ada. Okey. Saya ada slide tadi sebenarnya. Cuba tengok slide saya tu. Untuk menegaskan sesi kita. Dia macam suruh saya undur. Tak tahu lah. Okey. Sekarang fikir apakah mungkin ada soalan dan sebagainya untuk ditanyakan pada kami. Apa yang kalau kami rasa kami boleh jawab, kami akan jawab. Untuk okey, ada? Terbuka teruslah. Ada? Siapa nak tanya, angkat tangan, abang akan pergi. Alright. Ada Rustia kat sana? Okey. Ada tak ada? Tak ada mic? Banyak soalan ni. Ada 142 ni yang menanti ni. Ada mic ke tu? Tak ada? Okey, ada mic kat situ. Saya rasa lebih senang kalau Rustia pegang mobile gerak. Bagi dekat kita punya ni. Okay, silakan. Last sekali. Slide yang last sekali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu.
Okey, Soalan ni saya tujukan kepada abang. Saya nak tanya. Ya. Macam kita lihat tadi, ada kawan-kawan yang susah nak ke depan. Jadi, saya nak bertanya tips kepada abang. Macam mana kita nak berada di hadapan, untuk bercakap di hadapan. Okey. Untuk dapat keyakinan untuk bercakap. Terima kasih bang. Baik, terima kasih. Soalan yang baik, tip bagaimana nak dapat yakinlah di atas pentas bercakap dan sebagainya. Okey. Ada lagi, kita kumpul soalan. Okey. Dina. Okey, jap kita bagi kat perempuan yang adik perempuan ni. Lepas tu yang abang lelaki. Subhanallah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya Cik Razin dan Puan Dina. Ya. Macam mana Cik Razin dan Puan Dina divide masa antara aktiviti luar macam dakwah Yadim ni kan, dengan family and then dengan pelajaran. Macam mana divide masa tu? Okey. Terima kasih. Terima kasih. Soalan kedua. Soalan ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Wan Muhammad Syahidan bin Wan Azmi daripada SMK Tinggi Kelang. Saya sahabat baik kepada yang penyanyi tadi. Yang penyanyi tak berapa nak sedap tadi. Okey, soalan saya agak hot sikit, high order thinking skill. Di mana seperti yang kita tahu, bila kita memasuki alam universiti, kita akan menempuhi dunia yang baru dan kita akan bergaul dengan pelbagai jenis masyarakat dan pastinya kita akan terdedah dengan masalah sosial. Jadi sebagai seorang pelajar universiti, apakah langkah yang terbaik untuk kita membendung ataupun mencegah diri kita daripada terjebak dengan masalah-masalah sosial yang kita faham dan kita sedar bahawa masalah sosial di universiti ini sangat tinggi dan sangat membarah. Jadi itu saja soalan daripada saya. Saya harapkan panel dapat menjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ke? Okey, depan. Kat depan. Okey, sana. Okey, Assalamualaikum. Saya daripada SMK Tinggi Kajang. Okay. Saya nak tanya macam mana tip kalau kawan kita ni dia homesick tapi kita ni mungkin dah biasa duduk asrama. Kita nak kawal dia punya homesick tu. Okey. Soalan last sebelum saya, bukan last, ni last untuk saya jawab dulu. Lepas ni kita buka lagi soalan yang depan ni, adik depan ni. Okey. Tak bunyi bawahan. Ni abang kita ni sahabat Yadim ni. Boleh? Hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nama saya Syahid. Saya daripada Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi yang berada di Sepang. Saya nak bertanya kepada abang, saya minat dengan career muzik abang. Dan kalau boleh saya nak minta pandangan abang, macam mana seorang lelaki yang remaja kan mengalami suara garau. Okey, alright. Pecah suara lah. Pecah suara. Pecah suara tu. Relax. Macam mana kami nak menyanyikan sesebuah lagu mengikut tune tanpa keluarkan suara sumbang? Bagaimana? Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Baik, kita jawab 5 soalan yang pertama tadi. First, sahabat kita, adik kita tadi bertanya tentang macam mana kita nak mengatasi stage fright bila kita bercakap di hadapan audience. Perkara pertama yang harus anda lakukan untuk peringkat awal lah. Mungkin dah lama dah hilang stage fright ni. Kita kena buat preparation sebelum kita bercakap. Maksudnya, apa yang adik-adik nak cakap kepada audience, tak kisahlah 10 orang ke, 20 orang ke, 200 orang ke, anda harus ada maklumat itu, bersedia untuk bercakap apa. Jangan maksudnya
pergi kosong tanpa buat preparation. Itu perkara pertama. Perkara kedua, adik juga harus menganggap psychologically you are the master of the issue lah. Maksudnya kalau adik bercakap contohnya tentang muzik, adik harus menguasai isu itu. Dia berkait juga dengan preparation tadi. Okay? Dan orang kata bila berada di atas pentas, kita kena anggap kita lah berkuasa. Memang betul kita berkuasa, kita di atas pentas, kita yang pegang mic, kita yang ada di rostrum contohnya, kita yang kontrol majlis ataupun program itu. Kita kena ingat tu, psychologically, bukannya audience kita. Jadi, untuk menghilangkan stage fright tu, pertama kena prepare dan kuasai isu yang adik-adik dikendaki atau diamanahkan untuk bercakap, dan jangan cuba orang kata gebang lah senang cerita. Bahasa mudah lah, adik-adik mungkin pakai gebang, yang kita gebang. Sebab bila kita bercakap benda yang tidak tepat ataupun tipu ke contohnya, orang boleh tahu, orang boleh nampak kelemahan itu. Jadi bercakap apa yang benda yang kita tahu dan buat preparation sebaiknya, sebagusnya, kuasai ini dan ingat bahawa kita adalah orang yang paling berkuasa di atas pentas. Jadi insya-Allah stage fright itu akan hilang. Dan jika sebelum anda bercakap, orang kata bercakap di pentas sebagainya, boleh juga berlatih. Tengok di depan cermin, cakap seorang-seorang. Tak ada masalah. Maksudnya itulah satu bentuk latihan. Abang dulu, masa di sekolah menengah, abang pernah ingat, dapat surat ni. 5 minit lagi. Okay. Abang pernah ingat abang orang kata mengajar kerusi. Faham tak? Kita ada papan hitam. Kita nak menguasai, nak berlatih bercakap dengan orang, mengajar orang, mengajar kursi kosong kat depan, mengajar gini, biologi bla 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 bla, kan, fizik, prinsip Bernoulli bla bla bla, contohlah dan sebagainya. Itu salah satu. Okey. Perkara kedua berkenaan dengan bagaimana bahagi masa. Dina lagi hebat sebab dia berada di kampus dan dia dah berkeluarga. Dia lagi hebat dia punya susunan dia. Okey, pasal membagikan masa ni, yang pertama, yang main point dia adalah kena set priority. Maksudnya kalau kita rasa kita memang letak family as top, memang top, tapi kita kena tahu macam mana nak fleksibel kan. Macam contoh akak kadang-kadang hilang dengan family kan, so akak susah nak keluar malam ke apa, tapi tiba-tiba ada exam malam. So yang tu akak memang kena ingat priority akak adalah untuk habiskan dulu exam baru dengan family. Akak tak boleh lah just macam sorry lecturer tak boleh nak ambil exam sebab ada anak macam tu. So akak tak boleh nak macam tu. So dia kena pandai fleksibel and kira set priority tu. Contoh macam akak letak family study tu dia macam sekali, tempat yang sekali. Sebab akak kena fleksibel. Akak kena tahu mana yang penting, maksudnya time tu family akak sangat memerlukan ke, ataupun pelajaran, maksudnya akak pergi kelas kan, akak tinggal family semua. Tapi itu tak apa sebab husband kerja, lepas tu anak pun ada kawan-kawan, ada cousin-cousin dia semua. Itu akak punya part. Lepas tu kalau macam dengan kawan-kawan, kalau dulu awal-awal, yes, akak sangat tak tentu arah. Akak jadi macam mana ni, macam mana akak nak buat, sebab akak jenis suka lepak dengan kawan lepas habis kelas. So bila kita dah berkeluarga, akak dah tak boleh buat semua benda tu. Tapi bila dah makin lama, akak dah dapat grab macam mana corak akak punya jadual tu, akak bolehlah lepas kelas tu akak jumpa kejap kawan. Maksudnya tak adalah hari-hari, maksudnya twice a week macam tu akak jumpa kejap, just for lunch macam tu. Benda-benda macam tu. Sebab kalau kita langsung, ada je kawan akak yang dah berkeluarga, diorang langsung dah tak spend masa dengan kawan-kawan. Tapi itu yang buat diorang senang depress. Sebab diorang family study. Sebab umur-umur kita ni semua memang, even everyone pun semua sangat memerlukan time dengan kawan-kawan kan. Sebab kawan-kawan time tu kita macam relax, happy-happy semua. So yang tu kita dah memang kena pandai-pandai. Maksudnya awak memang kena mungkin sebelum tidur ke, muhasabah balik apa benda macam mana sebenarnya. And yang paling penting bila kita face it tu, kita relax. Maksudnya kita cakap pada diri kita boleh buat semua benda ni. Memang ada orang tanya tak macam
macam stresnya, macam tak rasa nak nangis ke apa. Memang ada, tapi kalau rasa nak nangis ke nangis lah. Kalau rasa nak breakdown waktu tu, kalau kita rasa time tu tak nak orang kacau, kita cakap dengan orang. Untuk kita muhasabah balik apa macam mana kita nak corak kehidupan kita. Okey. Okey tak siapa yang tanya tu? Okey. Kita nak tambah sikit ya. Pertama, daripada apa yang Kak Dina cakap, adik-adik kena percaya bahawa apabila adik-adik mempunyai jadual yang ketat, maksudnya banyak komitmen, adik-adik akan secara automatiknya kita akan lebih kreatif menyusun masa. Bila ada adik nampak banyak komitmen. Apa yang berlaku pada abang sendiri pada semester 5 diploma, abang sebelum tu alhamdulillah dean list setiap semester, 4 semester anugerah dekan. Kelima ni, bila semester kelima ni, konon-kononnya sebab kita dah terlalu sibuk banyak aktiviti macam apa ni adik-adik tengok tadi lah. Nyanyi lah, abang pernah daripada show di Kelantan, turun flight daripada KLIA, terus pergi masuk dewan exam. Pernah berlaku. So, benda-benda macam tu, berlaku di semester kelima tu, apa yang berlaku bila abang cuba kurangkan aktiviti di luar, maksudnya kononnya nak fokus study lah. Berlaku sebaliknya, apabila pada semester 5 orang lain yang tak pernah dapat anugerah dekan pun dapat anugerah dekan, tapi abang yang setiap semester dapat anugerah dekan, tak dapat anugerah dekan sebab tu. Sebab apa? Kita terlampau selesa, kita rasa terlalu banyak masa. So kita macam tak payah study sangat, banyak gini, banyak masa. Seolah macam tu. Kedua, percaya tak, benda-benda yang cikgu-cikgu selalu kita suruh berkenaan dengan timetable. Benda tu kena divisualkan. Adik-adik kena tulis, pukul 5 sampai pukul 4 buat benda ni, 5 sampai pukul 4 sampai 5 buat benda ni, 6 sampai bla bla buat ini. Kena biar visual kita nampak apa yang kita kena buat. Benda tu sangat penting dan insya-Allah akan membantu menyusun jadual awak. Okey, ketiga berkenaan dengan Okey, akan nak tambah lagi satu. Bila kita pack sangat, kita banyak sangat benda, kita jangan fikir sangat benda apa macam kita duduk, kita terus macam banyaknya benda nak kena buat. Kita jangan fikir macam tu, kita just go, buat je. Macam okey, lepas macam tadi pun akak tengah kelas, lepas tu exam, lepas tu confident keluar awal sebab nak kejar datang ke sini. Terus untuk inilah jejak menara. So kat situ kalau duduk, lepas tu kita fikir apa benda, kita punya jadual tu banyak sangat benda, kita akan jadi stres sebab kita macam takut kita tak boleh nak buat. Tapi bila kita just buat je, kita tak fikir apa benda tu, kita akan do well and kita akan dapat adapt dengan jadual yang macam tu. And lagi satu, yang akak cakap saya set priority tadi tu, maksudnya macam akak sendiri, okey akak study dengan family. So macam talk apa semua ni, akak memang kira akak tak adalah setiap hari ada talk semua. Maksudnya akak tahu priority, okey kalau pergi kelas. Kalau dengan family, pergi family. Kalau ada minggu yang akak rasa akak tak cukup waktu untuk spend dengan family, akak akan tolak. Maksudnya akak tak nak kejar sangat spend masa dengan tu sampai akak tolak family. And lagi satu, ada orang ni dia cakap, dia tanyalah macam mana kalau kawan dia ajak lepak tapi dia nak balik buat kerja, basuh baju lah apa semua, tapi kawan dia akan emo. So akak punya advice just biar je. Maksudnya cakap elok-elok, cakap sorry kita ada kerja semua. Dia nak emo tu biar dia emo. Sebab lama-lama dia sendiri akan dapat tangkap kita punya stand, kita punya stand, kita punya jadual, and diorang akan macam okey, diorang akan hormati kita punya stand, kita punya waktu. Okay. Right. Berkenaan dengan macam mana kita nak menghadapi satu budaya baru dalam kampus, kita agak bebas, tidak ada ibu bapa di sisi kita. Bagaimana kita nak mengelakkan terjebak dalam perkara-perkara yang tak baik lah. Paling penting, bila anda masuk ke kampus, anda harus ada kawan-kawan. Itu yang tadi yang abang nak awak kenal kawan-kawan di sekeliling awak. Pilih kawan-kawan yang betul. Sebab kambing, orang selalu sebut istilah kambing yang seekor bersendirian akan mudah difaham oleh serigala. Tapi jika kambing-kambing ini bergerak dalam kawanan, dia akan sukar untuk difaham oleh serigala yang menunggu di luar. Begitu juga kita di kampus, adik-adik kena pilih rakan-rakan yang betul, yang tepat, yang abang rasa adik-adik boleh menilai siapa yang bagus, siapa yang tak bagus, siapa yang buat perkara yang baik dan sebagainya. Pilih kawan-kawan yang betul dan cuba wujudkan satu suasana di dalam kampus di sekeliling awak itu adalah suasana yang baik, yang soleh, yang tidak terdedah pada perkara-perkara yang tidak baik.
tidak ada masalah untuk kita nak tengok apa yang kebejatan masyarakat yang berlaku mungkin di luar daripada kampus, tak ada masalah, tapi itu hanyalah untuk kita mengambil iktibar. Pengalaman abang sendiri, abang pernah boleh sampai Shah Alam abang daripada Kelantan, belajar di Terengganu, kita duduk di pantai timur. Suasana di pantai timur dan pantai barat ni sangat berbeza ketika itu. Dia tak sama suasana, environment masyarakat dan sebagainya. Apa yang abang mula-mula sampai di Shah Alam, UiTM ketika itu, abang cuba nak tengok apa yang dikatakan sangat, sebab kita selalu baca dalam surat khabar betapa teruknya malam tahun baru contohnya. Malam Merdeka, bagaimana remaja-remaja teruk sangat ada dekat ni, berpesta dan sebagainya. Dan abang pernah ambil satu hari pada semester tahun pertama tu pergi tengok betul tak apa yang reporter tulis dalam surat khabar dan sebagainya. Dan abang pergi tengok betul dengan keadaan di Jalan Ampang semualah kawasan beach clubnya, Blue Planet dan sebagainya. Bagaimana kebejatan remaja masyarakat yang hidup dengan orang kata hiburan yang melampau dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok benda tu sebagai orang kata pengajaran pada kita. Bukan tak boleh tengok, boleh nilai dan menjadi pengajaran pada kita. Jadi pilih kawan-kawan yang betul dan insya-Allah anda akan selamat di dalam kampus. Homesick. Apa yang berlaku pada orang yang homesick ni, siapa-siapa yang duduk hostel selalu abang rasa tahulah. Perkara yang paling mudah untuk kita elakkan kawan kita terus homesick adalah kita kena buat satu diversion daripada apa yang dia ingat pada rumah dia. Ajaklah dia pergi makan ke, ajak dia main bola ke, ajak dia buat something else yang boleh menyebabkan dia lupa tentang rumah. Mungkin cara yang paling baiklah orang kata adik-adik jangan sekali membiarkan dia sendirian. Orang homesick ni selalu dia akan teringat bila dia berseorangan. Pada satu masa dia akan teringatlah mak ayah dia, ibu bapa dan sebagainya. Right. Last ada soalan adalah tu ya kan? Last tak ada right? Base. Ada lagi? Oh, suara. Suara last. Okey. Adik-adik, berkenaan dengan suara, ini selalulah budak lelaki lah, budak perempuan dia tak ada pecah suara kan. Budak lelaki, seorang yang penyanyi lah kita kata. Abang menyanyi daripada darjah 4. Abang pernah masuk, kalau di Kelantan dia ada bintang MSSK, Majlis Sukan Sekolah Kelantan. Pernah juga berpeluang buat persembahan di Istana Kelantan dan sebagainya lah. Maksudnya, tapi bila sampai kita akhir balik 12-13 tahun, memang suara kita akan pecah. Tetapi yang bertukar hakikatnya dari segi teknikal, yang bertukar adalah tone suara. Kita kena bezakan antara tone dan juga nada ataupun note. Okey, contohnya macam ni. Setiap orang penyanyi dia ada tone yang berbeza-beza. Contoh Jamal Abdillah, macam mana dia nyanyi? Jamal Abdillah kan, kau kekasih awal dan akhir, kan? Kau kekasih batin dan zahir. Suara dia macam tu, betul? Kalau I search, Isabella adalah, lain. Itu yang kita maksudkan dengan tone. Sama juga macam penyanyi nasyid Abang Nazri, contoh Nazri Raihan dulu, dia nyanyi macam mana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tone dia macam tu, berangin, lebih berangin. Tapi kalau Ustaz Asri, arwah almarhum Ustaz Asri Rabbani, dia suaranya lebih bulat. Tone dia adalah, contoh lagu apa? Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Contoh, so lain-lain. Datang pula Mirwana, lain pula cerita dia, kan? Mirwana, apa lagu Kehipah Kemara tu? Fikirkanlah, renungilah hikmah kembara menuju kasih, buktikan cinta kita.
Lain kan? Okey, maksudnya tadi adalah tone. Dan apabila tone kita pecah, suara kita pecah, dia tidak menjejaskan sepatutnya kemahiran kita dalam menyanyi. Dan adik-adik kena ingat, sebelum menyanyi, kemahiran yang paling penting untuk seorang penyanyi adalah kemahiran mendengar. Dia boleh bezakan suara dia sumbang atau tidak. Jadi untuk tahu suara sumbang tak sumbang ni, itu kena sedikit teknikal lah. Kita kena belajar note, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do dan sebagainya. Tapi secara umumnya, paling penting kita kena tahu dulu sesuatu nyanyian itu sumbang atau tidak. And then kita boleh jadi penyanyi yang baik. Itu saja kot. Terima kasih. Tak ada. Okey Okey, pengurusi nak ditamatkan ke macam mana? Ke nak buka soalan? Ada? Ada soalan lagi ke? Last. Boleh lah, kita buka last. Nak jumpa bukan senang. Ada? Ada tak ada? Tak ada Okey, dah habis. Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat manfaat pada adik-adik dan juga kami juga. Dan ingat yang 8 orang tadi, jangan naik atas pentas lah. Nanti cari abang lepas ni. Ataupun urus, tengok nanti abang akan umumkan nak bagi hadiah. Okey, baca. Dan mohon maaf jugalah bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, terkasar bahasa, tersilap bicara. Kalau jumpa di luar sana, tegur-tegur lah. Tegur-tegur. Boleh juga follow kita punya Instagram ke Facebook. Facebook saya, nama saya penuh je, Muhammad Razin Cik Mut. Kalau Instagram, Dena Bahrin lah. Nodiana, saya betul ingat lah. Apa ni, saya boleh cari jugalah kat Instagram, My Razin. Boleh kita berkomunikasi di sana. Okey, Kak Dena? Tak ada. Terima kasih banyak. Wallahualam. Serah kembali kepada Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.